Hello, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Pak An. Ya, saya. Apa khabar, Pak An? Baik, Alhamdulillah. Sihat ke? Alhamdulillah, Jamilah, Pak An. Uh, tengah buat apa tu, Pak An? Sibuk, busy kerja. Pak An, mak angkau ada sebut-sebut ni, tanya urusan kau. Macam mana tahun ni kau balik kampung tak raya? Tengoklah nanti. Uh, Ayah tanya itu je lah, Pak An. Ya? Ayah ada kerja ni. Okey, ya? Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Pak An. Ya. Macam mana kerja sana okey? Okey. Okey, makan cukup? Cukup je. Alhamdulillah. Okey, ayah ni tak tahulah Pak An. Dah seminggu ni sakit sangat lutut ni. Tak tahan sangat. Ni ayah kau ni lah ni. Asyik sakit lutut je. Pergi hiking lah, pergi cycling lah, semua. Lepas tu mengadu sakit lutut. Sakit lutut. Ni tengok ni pokok mak ni. Tak tolong pun. Tengok ni dah mati dah kering-kering dah ni pokok mak ni. Wih, cantik lah baju ayah daripada Jana Bella ni. Cantik lah kak. Kalau apa yang kita nak buat tahun ni Rasanya Semua cantik ni. colour dusty purple cantik ni. Kita pun lady cantik juga kak. Kau orang tengok apa tu? Ya, baju raya untuk tahun ni. Betul. Eh, akak risaulah pasal lutut abah tu. Pan. Kau kan dah lama kerja kat UPM. Tak ada ke produk-produk UPM yang power, produk kesihatan untuk abah? Tengoklah nanti. Yelah. Pak An, tak balik lagi? Dah lewat dah ni. Kejap ikut bos. Tak apalah, saya balik dulu. Elok-elok kerja sorang-sorang malam ni. Ramai lagi nak kerja malam ni. Pak An. Ya. Balik kampung tak tahun ni? Tak tahulah, busy sangatlah. Alah, baliklah Pak An. Saya setahun sekali je. Betul tak? Betul. Farah, Husna. Setuju. Lupa. Kita ada produk Moringo ni. Wah, macam menarik je. Pak An, nanti cubalah bawa balik kampung bagi mak ayah. Wah, terima kasih. Pak An. Baliklah. Sementara orang tua kita masih ada. Okey? Okey. Papa Roger. Doktor, saya nak minta cuti. Doktor, ayah saya selalu sakit lutut. Mana nak cari ubat lagi satu, mak saya suka menanam. Boleh tak doktor bagi tahu kat UPM ni produk-produk yang sesuai untuk menanam? PSP ni tempat berkumpulnya inovasi. Ada macam-macam kita kumpul kat sini. IP, Arti Intelek, InnoHub, startup company, kan? Kita nak jual teknologi kita kat orang, kan? Kita license kat orang. Semuanya ada kat sini. So, kalau kita nak cari banyak benda barang kat sini. Oh, itu fungsi PSP rupanya. Kebetulan saya baru dapat satu produk ni. Produk bagus. Ni Grafinto. Kereta saya dah meroket ke langit. Pakailah. Sebalik kampung. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, lebih banyak lagi, pergi jumpa dengan Puan Noh dekat InnoHub. Okey? Okey, doktor. Alright. Assalamualaikum, Puan Noh. Waalaikumsalam. Jemputlah duduk, Pak An. Kenapa, Pak An? Macam ni, Puan Noh. Tadi saya dah jumpa Dr. Saiful. Dia cakap kat InnoHub ada sediakan produk-produk yang menarik. Betul ke? Betul. Pak An nak produk suplemen ke? Ya, betul. Ada ke? Ada ni. Dekat sini banyak list produk-produk dari InnoHub
yang keluarkan suplemen yang bagus-bagus. Wah, menarik. Kebetulan saya ada guna ni Origol ni. Wah, Bagus sedap tau. je. Kalau bagi kat mak ayah, Pak An, sesuai ni. Cuba tengok. Terima kasih Puan Noh. Pak An, besarnya beg. Kau nak pergi mana ni? Oh, nak balik kampung kan nak raya. Oh ya ke? Apa dalam beg kau? Ada produk-produk UPM untuk mak ayah. Produk Mr. Malik dah ada belum? Belum ada. Okey, kalau tak ada kau bawa ni, bagi dekat mak kau. Produk bagus tau untuk tumbuhan. Mak kau suka menanam. Yo. Aduh, beratnya. Buat apa tu bang? Tengah tengok kereta nak balik kampung ni. Oh. Nak aku tolong tak? Boleh. Tolong masukkan bang. Okey, beres. Okey bang. Cantik, dah siap. Terima kasih. Hati-hati jalan raya. Okey. PSP mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Balik, jangan sekali tu.